Kan? Kena sebut dengan tepat. Okey, ini petikannya. Jom kita tengok. Okey, ini soalan. Saya ulang lagi. Pada petikan kamu tak ada soalan. Ini sebab kita tengah buat latihan, jadi cikgu bagi contoh soalan. Ini soalan yang pentaksir dapatlah contohnya. Okey. Soalan pertama jom kita tengok. Mengapakah banyak orang berfikir bahawa e-rokok lebih selamat? Okey, jom kita tengok. Soalan satu. Kita kembali lagi tadi. Saya kata soalan satu dan soalan dua, jawapan mesti ada dalam petikan. Tengok. Saya uh, semua, maksudnya dah hampir beberapa tahun kita buat ujian lisan ke SSM ni, memang macam ni. Jangan risau dan jangan takut. Cumanya kita tak tahu dia kedudukan mana, tapi kamu tahu. Soalan satu, dia mesti berada di ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia berada di situ. Mengapakah banyak orang berfikir bahawa e-rokok lebih selamat? Tu salah ni, typo. Cikgu pun dah pening. Okey, bukan berfikir, berfikir. Okey. Jadi jawapan dia, banyak orang berfikir bahawa alat ini lebih selamat berbanding rokok tradisional kerana boleh memberikan mereka bahan nikotin sahaja. Itu jawapan. Senang, mudah saja. Jangan pening-pening, jangan risau. Soalan satu dan dua, jawapan tu memang ada di situ. Okey, kita tengok soalan nombor dua. Nyatakan kesan-kesan e-cecair kepada perokok. Okey, jawapan dia, e-cecair yang digunakan ini mengandungi nikotin yang boleh merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan jantung berdegup dengan lebih cepat. Inilah kesan dia. Ataupun kamu boleh jawab dengan baik. Kesan-kesan e-cecair kepada perokok ialah, apa dia? Tu, boleh merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan jantung berdegup dengan lebih cepat. Jawapan ada di situ. Jangan takut untuk jawab. Jawab saja. Okey? Teruskan ke soalan yang ketiga. Okey, pada pendapat anda, apakah punca-punca remaja merokok? Ini kebat. Dah tak ada dah. Tadi soalan satu dua jawapan dalam petikan. Tapi soalan tiga dan empat ialah soalan kebat. Okay, lihat, saya kembali. Saya ulang-ulang. Saya tahu calon ni dia suka lupa. Jadi saya ni, kalau kat sekolah saya selalu cakap dengan anak murid saya ni macam recorder. Saya kerja mengulang benda yang sama. Sebab kalau saya tak ulang, awak suka kata yang cikgu tak beri penerangan. Dan cikgu, sedangkan awak lupa. Saya nak ingatkan balik soalan 3 dan 4. Kebat. Yang ini jangan tercari-cari dalam petikan. Tak ada. Tak ada jawapan dalam petikan untuk soalan 3 dan 4. Soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dia minta pendapat awak. Apakah punca-punca remaja merokok? Jadi ini contoh jawapan. Pada pendapat saya, antara punca utama remaja merokok ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja ingin diterima dalam sekumpulan sosial dan sanggup mencuba rokok untuk kelihatan matang. Okay. Selain itu, kurangnya pendidikan kesihatan. Tengok, tadi pengaruh rakan sebaya, jawapan yang pertama. Lepas tu yang remaja ingin diterima ni lebih kepada penerangan lah. Tak ada masalah, awak boleh terangkan sikit. Lepas tu dia bagi lagi isi kurangnya pendidikan kesihatan dan pengaruh media sosial yang memaparkan rokok sebagai gaya hidup juga menyumbang kepada masalah ini. Okey, bukannya pengaruh rakan sebaya tapi pengaruh media sosial, lepas tu kurangnya pendidikan kesihatan kan menyebabkan remaja ni terjebak dengan rokok. Okey, tekanan emosi dan masalah keluarga turut menjadi faktor yang mendorong remaja mencari pelarian melalui tabiat merokok. Okey, dicarilah benda yang nak, konon-kononnya nak selesaikan masalah jiwa dia tu. Okey, ini antara punca remaja merokok. Okey, dapat tak anak-anak? Ya, saya pasti awak dapat. Okey, jom kita tengok soalan yang keempat. Huraikan peranan pihak kerajaan ni, saya typo lagi, nampak sangat saya mengantuk. Okey, pihak kerajaan untuk mengurangkan bilangan perokok tegar dalam kalangan
masyarakat. Huraikan peranan pihak kerajaan untuk mengurangkan bilangan perokok tegar dalam kalangan masyarakat. Pihak kerajaan. Ingat dia, jaga-jaga dengan peranan. Peranan ni sama juga maksud dengan langkah, cara, okey, ataupun apakah tindakan. Itu sama sama maksud. Tapi soalan selalu mengelirukan dia guna perkataan peranan padahal maksud yang samanya apa? Langkah. Sebab selalunya calon dia dah biasa. Apakah langkah-langkah? Dia dah tahu dah langkah. Ataupun cara-cara. Tapi bila tukar perkataan peranan, kamu dah takut. Peranan? Peranan tu apa? Okey, peranan tu langkah lah. Sama je sebenarnya. Okey, langkah kerajaan untuk kurangkan bilangan perokok tegar. Jadi kita tengok jawapan. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam mengurangkan bilangan perokok tegar melalui pelbagai pendekatan. Antaranya ialah melaksanakan kempen kesedaran secara berterusan tentang bahaya merokok. Kita kena adakan kempen lah melalui media sosial dan pendidikan sekolah.